tak faham. Sebab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan kita beri tangan paling pun kepada Nazar sebenarnya dia adalah bagi saya lah, pribadi saya, dia sebagai abang saya, sebagai bos saya, sebagai ayah saya yang mengajar saya dalam bisnes ni tuan. Tanpa dia tuan, saya takkan berani kat depan. Lagi sekali tak boleh tak? Saya, nama penuh saya Muhammad Muizzuddin bin Muhammad Ajahan, berasal daripada Selamat Johor, dan sekarang ni minta dipanggil. Sebelum ni tuan, saya start join perniagaan ni baru je, sangat baru, start daripada 2012 sampai hari ni, alhamdulillah kan. Berapa tahun? 13-14 tahun lah kan. 13-14 tahun. Okay, dan sebab tu saya mula-mula join ni pada usia 19 tahun. Umur saya 18 dia tu lah kan. Dan macam mana saya boleh terjoin, waktu tu saya join dalam keadaan saya tak faham. Sebelum ni tuan, saya buat 3 kerja sehari. Siapa yang pernah buat? Sehari 3 kerja. Pergi kerja pukul 5 petang, balik pukul 3 makan lah, 5 petang sampai pukul 2 pagi. Dan pukul 4 pagi sambung balik kerja pasar, pakai santan tu kan, sampai pukul 10 kan. Dan daripada pukul 10 tu sampai Zuhur tu saya buat supply 2 video. Dan boleh dikatakan sewaktu saya bekerja kan, gaji saya memang tak besar, tak ada besar mana pun. Tapi usaha lepasan yang gaji pagi RM5,000 gitu game. Besar lah kan. Ayah saya ni seorang cikgu kan. Bila setiap kali saya balik ni tadi, bis kau ni bila nak sambung belajar. Dan itu adalah satu sebab kenapa saya buat 3 kerja tu. Sebab apa tak? Sebab saya nak mengelakkan daripada soalan ayah saya. Saya ni pula, belajar ni bukannya tak suka belajar, tapi saya macam, kalau cikgu kat depan memang kau saya tidur. Tapi masalah ni, sebab tu saya bekerja, saya tipu kawan saya ni. Dia dah bekerja 5 tahun awal daripada saya. Dan apa yang saya nampak dekat dia ni, baru pakai kereta seragam lama dan baru kahwin dah batu tu. Dan boleh dekat, nak diberikan cerita, saya tidur pada peluang ni kan. Peluang ni batu tu sebinar lah, yang dekat Selamat tu. Penerangan lebih kurang dalam sejam setengah. Nak tahu tak apa yang jadi bang? Sepatah haram apa tu sikit cakap yang depan, saya tak faham. Sebab apa bang? Sebab saya kan bekerja kan, waktu tidur saya daripada Zuhur sampai Asar je. Bila datang tu memang TikTok lah, 24 jam tak tidur. Tetapi buatkan saya join tu sebab apa? Sebab waktu tu ada testimoni jaga kat depan. Lebih kurang umur 24 tahun macam tu lah. Dan apa yang dia dapat macam-macam lah. Dah pergi rumah, dah pergi umrah, dah pergi melancong, dah pun ekonomi dan sebagainya lah. Dan mereka ni, dia dapat dalam masa sebulan, dalam masa setahun. Dan waktu tu pula, saya compare dengan kawan saya tadi 5 tahun bekerja kan, dia dah macam tu je. Tapi dalam bisnes ni, dalam masa setahun, dah dapat macam-macam. Kalau macam abang nak pilih mana bang? Sama lah kan. So saya buat keputusan tanpa banyak soal kan, saya join je. Boleh kata waktu bulan pertama tu saya tak buat hina sangat lah. Sebab apa? Sebab bekerja 24 jam kerja. Masuk bulan yang kedua tu, mentor saya dia bagi tahu satu teknik lah kan. Ingat teknik SPD kan? Teknik SPD tu. So teknik SPD tu, mentor saya kata, kau buat kerja tak lama dalam sejam ke 2 jam ni. Okay, saya buat lah. Buat tu first income saya yang saya dapat dalam 700. Okey tak kan? First income saya dah 700. Dan saya compare pula, sebab tu saya bekerja tadi, nak dapatkan 700 mesti kena bekerja 30 hari. Tapi dalam bisnes ni, dalam masa 1 jam ke 2 jam ni, macam apa nak buat? Macam mana kan? Dan saya buat keputusan lah, saya berhenti 3 kerja. Okey tak kan? Saya hijrah daripada Selamat ke KL naik motor Kapcai. Okey tak kan? Dan sebenarnya sebelum saya ceritakan sejarah motor Kapcai, nanti kalau tuan-tuan masuk kelas saya, macam saya kongsikan mungkin juga. Mungkin kerja masa ni kan. Dan boleh katakan apa yang saya dapat saja, ada orang yang lagi hebat, lagi besar daripada saya kan. Cuma saya nak kongsikan apa yang saya dapat. Pada usia 22 tahun kan, saya dah merasa pakai kereta Continental. Okey tak kan? Pada usia 22 tahun lah. Start daripada situ, dah memiliki daripada saya upgrade daripada motor saya 100cc tu kepada 1000cc. Okey tak kan? Itu motor Z1000 lah, Kawasaki Z1000. Dan alhamdulillah kan, nak kata melancong pun dah macam-macam negara ni, tapi umrah alhamdulillah. Dan saya upgrade lagi sekali kan. Tahun ni bulan puasa ini. Kan orang lain dia baju gaya, betul tak? Saya tak kan. Saya beli motor gaya. Okey tak kan?
Daripada motor 1000cc kan, saya upgrade menjadi 1800cc. Okey tak kena? Motor apa tu agak? Ha? Motor ada bisa nak berulang. Dan alhamdulillah kan, tapi sebelum tahun lepas saya upgrade kereta saya yang daripada BM tu pada 9. Dan paling latest tuan, bulan lepas saya baru tersign SPA 1.5 juta. Okey tak okey tuan? Alhamdulillah tu terus sedikit. Boleh ramai lagi tu, akan ramai yang hebat tuan. Tetapi apa yang saya nak kongsikan pada kali ini tuan, saya ni tak pandai tuan. Tak pandai langsung belajar sampai SPM tuan. Tapi saya buktikan walaupun saya tak pandai, saya pun boleh dapat apa yang orang lain dapat. Lepas tu saya nasihatkan kepada abang-abang, kakak-kakak depan saya ni, jangan rasa kita ni susah, jangan rasa kita ni miskin, kita tak boleh dah berjaya. Faham tak bang? Semua orang layak berjaya, tapi dengan syarat follow the system, follow the mentor. Boleh tak boleh kan? Itu saja dari saya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.